Memperkenalkan Jurnal Refleksi Proses Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab. Apa yang terdapat dalam jurnal refleksi ini? Jurnal ini mempunyai muka depan dan isi kandungan yang menarik. Jurnal ini mempunyai panduan penulisan jurnal refleksi untuk membantu pelajar. Terdapat 3 bentuk aktiviti bahasa yang dilakukan oleh pelajar. Pelajar akan menulis semula semua refleksi yang diperoleh sepanjang aktiviti bahasa dilakukan. Ianya merangkumi maklumat pada bahagian apa, jadi apa dan sekarang apa. Pelajar perlu menzahirkan segala perasaan, emosi dan pendapat mereka berkaitan aktiviti bahasa yang dilakukan. Mereka juga boleh menggunakan panduan penulisan jurnal refleksi bagi mencari idea-idea penulisan. Tajuk dan jenis karya. Jurnal Refleksi Proses Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab karya sastera penulisan akademik. Pernyataan masalah. 1. Pelajar kurang kesedaran terhadap proses pembelajaran kosakata. 2. Strategi pembelajaran kosakata diterapkan secara tidak langsung. 3. Pelajar tidak memantau kemajuan pembelajaran secara sedar. 4. Kekurangan bahan yang membimbing refleksi sendiri secara sistematik. Cadangan penyelesaian. Jurnal refleksi sebagai penjejak kemajuan pembelajaran kosakata menggunakan struktur refleksi berfasa apa, jadi apa, sekarang apa. Panduan penulisan campur contoh refleksi. Dari segi 1. Kreativiti, ikon emosi dan refleksi berperingkat. 2. Kualiti, struktur sistematik dan berasaskan model Morton 1973. Nilai tambah, sokong pembelajaran kendiri dan penilaian formatif. Faedah dan kebaikan. Kepada pelajar, kesedaran pembelajaran kendiri, autonomi dan tanggungjawab belajar, pemikiran kritikal dan refleksif. Kepada guru institusi, penilaian formatif holistik, kefahaman proses pemikiran pelajar, sokongan PDP berpusatkan pelajar. Kepada negara, selari dengan pendidikan. Abad ke-21 pembangunan modal insan berfikir kritikal. Kaedah penggunaan. Digunakan dalam dan luar bilik darjah, digunakan semasa atau selepas aktiviti bahasa, sebagai 1. Instrumen refleksi pelajar. 2. Alat penilaian formatif guru digunakan secara berterusan untuk memantau kemajuan pembelajaran. Rumusan dan pengkomersialan. Rumusan jurnal refleksi ini berjaya menyokong pembelajaran berpusatkan pelajar dan meningkatkan kesedaran metakognitif dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. Tahap pengkomersialan telah diuji di peringkat sekolah dan digunakan dalam konteks pendidikan. Berpotensi dikembangkan sebagai modul pembelajaran berlesen meskipun belum dikomersialkan secara rasmi. Akhir sekali, menurut Rahim et al. 2025, kepentingan jurnal pembelajaran dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab dibahagikan kepada 5 tema utama. 1. Mengingat kembali pembelajaran. 2. Menyemak kefahaman maklumat. 3. Meningkatkan kesedaran metakognitif. 4. Mengarahkan pembelajaran berfokus. 5. Menyimpan maklumat pembelajaran.